Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar buat baju kebaya pesak, kebaya tradisional, yang mana dalam CU1 pakaian tradisional sama juga dengan baju kurung tradisional dan juga kebaya tradisional. Kita dah buat pola dulu ya. Lepas tu hari ini adalah untuk bagaimana cara kita nak menggunting baju kebaya tradisional. Baju kebaya tradisional ni kita akan matchkan dia dengan kain lipat batik. Kain lipat batik. Jadi untuk pertama kalinya kita kena ambil kain lipat batik tu lah. Ya, iaitu bahagian depan dulu kita ambil. Bahagian hadapan kita tinggalkan dia. Pastikan tepi kain berada di depan kita. Jadi senang kita nak menggunting nanti ya. Okey. Ambil kain. Kita letakkan kat sini. Pastikan kain kita ni elok. Lepas tu ambil L square. Okey. Ni bahagian hadapan yang akan kita buat lipat nanti, lipat batik ya. Yang ni kita asingkan. Okey, satu ya. Ni. Okey. Saya ingat ambil kursi, letak kat kursi. Okay. Pastikan bawah dia bagus, 9 inci. Dah sama macam ni. Pastikan juga yang atas dengan bawah ukurannya sama ya. Kalau atas ni 11, bawah ni pun kena 11. Sama kan? Okey. Jadi kita kena tandakan. Pastikan ya bahagian yang besar di sebelah atas. Yang ini nanti kain kita nak pakai yang banyak. Jadi kita letak yang kecil di bawah. Tandakan. Kapur putih. Okey. Bawah 1 inci suku. Sisi 3/4 inci. Okey. Atas 1/2 inci ya untuk pinggang. Lepas tu bahagian tengah ni kena ada tanda imbang ya. Okey. Untuk nak memudahkan anda menjahit, pastikan kena dialihkannya, maknanya lebihan pabrik ni atau basi jahitan kena alihkanlah ke sebelah satu lagi. Jadi nanti senang, kita tak payah pakai. Kita dah tandakan, senang untuk menjahit. Ya, cuba tengok.
Tu ada tanda. Okey, ni bahagian belakang. Lengan ni dia tak nak. Dia tak nak ada. Jadi yang ni kita lipat lah. Yang ni letak mana-mana pun tak apa. Ni pun boleh. Okey, 1/2 inci. Apa? Ni ya. Ujung ambil 1 inci. Kita ambil 1,5 inci. Ujung 1,5 inci. Oleh kerana ujung dia tirus, jadi kita potong siap-siap dulu sini. Lepas tu yang 1,5 inci tu kita lipat. Nak bagi apa? Nak bagi dia sama ya. Bila kita jahit nanti dia cantik. Dia tak tertarik-tarik. Ni 1/2 inci keliling ya. Saya gunting bahagian belakang dulu. Okey, lepas tu ni 1/2 inci untuk bawah ketiak dia. Ni yang tadi kita teruskan. Cuba tengok ya. Nampak tu ada dia taklah terus macam tu kan. Sebab nanti bila kita lipat dia berjumpa balik, dia cantik. Okey, untuk lengan. Okey, untuk lengan kita pun kena tandakan apa lebihan jeritan. Kita tekanlah. Ni tekan. Okey. Yang ni pun sama. Okey, lepas tu tekan lagi tengah-tengah dia. Okey, yang ini pun sama. Maknanya kita dah ada lebihan jahitan dekat situ. Senang kan untuk menggunting, untuk menjahit nanti. Tu, nah, tepikan. Okey. Nanti kita kena lipat ni selebar bahagian atas, bahagian leher dia. Ni. Gitu. Ni ya bahagian lehernya. Ni lipatan macam tu. Ni tak cukup. Kita kena lipat lagi. Ini untuk lipatan bahagian hadapan. Okey, kita letak ni. Mesti lebih untuk jahitan lah. Mesti lebih sikit. Gitu. Kena ada lebih sikit. Okey. Ini bawah. Sebelah satu lagi yang kecil. Yang ni kita letak sini.
Ni kita tandaikannya. Ngam tak kalau 1 poin? Tapi awak yang besar kena 4 meter ya. Ni adalah tanda imbang. Tanda imbang ni awak kena letak lah. Ni tanda pinggang, ni tanda pinggul, tanda dada ya. Awak kena letak. Lepas tu satu lagi yang ni pun sama juga. Letakkan sekali. Ni letakkan juga. Secukupnya. Kat sini ya. Pinggang tak ada lagi. Kita cari pinggang. Ni saya gunting dulu. Tinggalkan 1 inci suku lebih kurang. Ni setengah inci. Okey. Dah tanda. Ni kita transferkannya ke belakang. Tanda pinggang, tanda pinggul, tanda dada ya. Dan juga tanda di bahu. Okey, dah tanda. Lepas tu kita kena alihkan lah. Macam kita dah buat tadi tu, kita alihkan. Sebab nanti tak nampak pula kan. Kita alihkan. Ni kita alihkan. Okey. Lepas tu, yang ini, untuk yang ini pun kita kena alihkan juga. Masa kita menjahit nanti, ni tolong buang ya, tak mau. Yang ni saya buang siap-siap. Kita tak nak ada buras-buras kat tepi ni. Ya, ni. Kita tak nak dia kat dot-dot ni, kita buang siap-siap. Jangan tandalah kat sini kan. Bukan baju kurung. Ni semua sini nanti nak tahu kat mana dia punya leher. Belakang leher ya. Bila dah tanda semua, kita letak tepi. Lepas tu sekarang kita nak buat bahagian sisi hadapan. Sisi hadapan tandakan. Pinggang, pinggul, pinggang, tanda pinggang, tanda dada. Nah. Okey. Lepas tu kita gunting lah. Setengah inci bahagian hadapan. Satu setengah.
3.4 inci sisi. Setengah inci garis lengannya. Okey. Lepas tu kita kena tandakan lah garisan jahitan ni. Tak cantik. Betulkan. Okey. Yang ni kena betulkan. Ni garisan pinggul. Ni pinggang. Dah nampak kan ada tanda semua dah tu. Okey, lepas tu bahagian sini. Tandakan untuk pinggul. Tandakan untuk pinggang. Nanti bila nak menjahit, kena temukan dulu, penitikan, pinggan. Ya, dah sudah. Tak tepi. Akhir sekali.